Hi guys, welcome back to my channel di mana tempat yang tak dirancang menjadi konsep. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Okay, untuk video hari ni macam korang boleh tengok dekat title tu, saya nak buat menu tteokbokki. Ya, tteokbokki tu saya hamani tteokbokki tu saya. Okay, untuk tteokbokki tu resepi dia bukan KL punya, dia resepi random yang saya jumpa dekat YouTube dengan TikTok. So I decided untuk try masak tteokbokki sebab dari hari tu saya craving tteokbokki. And semalam actually saya dah start buat dia punya apa nama benda tu, dia punya rice cake. That rice cake saya dah buat semalam. And so today saya just nak buat dia punya kuah saja. Kuah dan juga dia punya elemen-elemen lain yang saya boleh letak dalam tu gitu. So sekarang tanpa kita berlengahkan masa, jom kita macam-macam. Okay, well, first of all, saya akan tunjuk dia punya bahan-bahan yang saya akan guna untuk hari ini. Bahan yang pertama adalah dia punya, ini adalah fish cake. Dan ini adalah sausage dan juga a few of seafood condiments. Yang ini adalah optional sebenarnya. Kalau nak letak, kalau tak nak letak, tak apa. Okay, dan kita ada enoki mushroom. Okay, ini nanti saya akan letak dalam tteokbokki tu juga. Kemudian, selalunya orang Korea guna telur ayam rebus. Tapi saya tukar kepada telur burung puyuh rebus. Sebab kenapa saya guna ni? Sebab saya rasa macam kalau guna telur ayam kan besar. Dan kalau kita nak guna pun, kita tak pandai guna banyak. Tapi kalau kita guna ni, kita boleh guna banyak sebab dia kecil-kecil. Dan kalau kita nak makan dengan family pun senang kita nak bagi-bagikan dia. Macam itulah. Then we have our spring onions. Dan juga kita punya sayur gorengan. Yang ini nanti saya akan goreng, which is sayur terong. Ini yang paling penting. Ini adalah rice cake yang saya buat semalam. Nanti saya akan includekan video cara saya buat rice cake ni, okay? Okay, untuk resepi rice cake, mula-mula saya akan letak 60 gram tepung beras pulut, 50 gram tepung tapioka, sedikit garam dan semua bahan kering tu saya sangai dekat atas kuali dengan api yang perlahan. Lepas kita sangai tepung tu tadi, alihkan tepung tu letak ke dalam bekas yang lebih besar supaya senang kita nak buat adunan dia nanti. Lepas tu kita letak 120 ml air panas tau, jangan air sejuk. Tapi janganlah korang gelojoh sangat. Air tu korang letak sikit demi sikit, kita gaul, dan letak lagi kita gaul. Jangan letak air tu sekaligus tau. Lepas tu korang gaul adunan tu sampailah korang jumpa satu konsistensi yang tepat untuk adunan tersebut. Tak cair, tak terlalu pekat dan tak terlalu keras. And then korang boleh lah buat bentuk rice cake tu ikut cara korang sendiri. Korang nak bulat ke, korang nak bujur ke, korang nak buat bentuk love ke, lantak korang lah. Okay, ini yang paling last sekali. Lepas korang bentukkan adunan tu, korang boleh rebus. Dan kalau adunan tu dah terapung, maksudnya adunan tu dah masak. So korang boleh angkat daripada kuali. Lepas angkat tu, korang jangan lupa rendam dalam air sejuk dulu supaya dough tu tak melekat. Dan lepas tu baru korang boleh simpan dalam kontainer dan letak dalam peti sejuk. Alright, okay. Untuk bahan-bahan sos dia pula, kita ada gochujang dan kita ada serbuk cili dan kita akan guna kicap pekat manis. Dan yang last sekali adalah sos tiram. Itu untuk sos dia. So now mari kita start menyediakan bahan dan memasak. Okay, untuk terong ni kita akan kupas dia punya kulit tau. Sebab saya tak nak sebab kan saya nak goreng. So kalau kita nak goreng terong, kita mesti kupas kulit dia dulu. Baru gorengan tu, baru tepung dia tu melekat. Kan selalunya kalau kita goreng ni, dia tak melekat. Sebab kulit dia licin macam tu lah. So kita akan kupas dulu macam ni. Lepas kita kupas tu, kita potong bentuk jejari.
Macam ni. Tu tu. And then, untuk enoki mushroom ni, kita just potong-potong, buka-bukakan dia sebab saya akan goreng dia nanti. Kerana kita prepare daun bawang. Daun bawang kita tak payah guna banyak sangat sebab daun bawang ni macam hiasan je sebenarnya. Bukannya ada perasa pun. So, kita ambil yang besar sikit ni. Okay, kita ambil yang ni. Dan kita guna ni je tau. Jangan guna banyak-banyak sangat. Dan kita potong belakang dia ni dan kita just potong-potong. Gitu je. Potong memanjang macam ni tau. Okay. Dia punya batang ni kita potong iris. Gitu. Tada! Okay, now sayur kita dah prepare. Now kita prepare dia punya kondimen-kondimen yang lain. Okay, ni sosis. Okay, untuk sosis kita potong ikut panjang yang kita nak. Kalau saya potong 4 lah. Gitu. Okay, ini fish cake. Okay, fish cake ni memang dah terpotong dari kedai. So, kita just biar dia macam ni je, okay? Segitiga macam ni je. So, korang boleh guna dalam banyak mana yang korang rasa korang nak makan lah. Saya maybe guna separuh. Separuh daripada paket ni. Sebab saya dah ada banyak dah benda yang saya nak letak dalam tu nanti. So, kita tak nak banyak sangat. Sebab yang makan tu cuma 3 orang je. So, korang pandai-pandai lah estimate korang punya berapa banyak yang korang nak guna. Okay, untuk tteokbokki ni pula. Tteokbokki ni kan bentuk dia panjang-panjang, betul tak? So, kita akan potong dia pendek-pendek ikut kepanjangan yang kita nak. Okay? Kalau saya maybe dalam tak panjang sangat, tak pendek sangat. Macam ni. Saya prefer panjang ni lah. Macam tu. Okay, sekarang kita nak buat sos dia. Untuk sos dia, okay, bahan utama dia adalah gochujang. Okay. Kita guna 1 sudu. Kemudian serbuk cili kita letak dalam. Serbuk cili ni depends dengan tahap kepedasan yang korang nak. Kalau korang suka pedas, korang boleh letak 1 sudu. Tapi kalau korang tak suka pedas, korang boleh letak dalam setengah macam tu. Letak sikit je. Saya letak sikit je, saya tak guna 1 sudu pun. Okay. Sebab dia ikut tahap kepedasan masing-masing. Okay, then soy sauce. Soy sauce letak 1 sudu. Okay. Sos tiram pun dalam 1 sudu ataupun lebih. Sebab sos tiram ni ibarat dia punya perasa. Okay. Kita gaul-gaulkan dia. Jangan lupa letak garam tau. Garam secukupnya lah. Okay. Alright, so semua preparation bahan dah siap. Sekarang saya akan start rebus telur. Ni je tinggal. Telur ni kita akan rebus dan kita akan kupas kulit dia. Dan baru kita start buat tteokbokki tu. Okay? Okay, sementara kita tunggu telur tengah rebus, kita akan start dengan kuah tteokbokki tu lah. Okay. Tak payah tunggu air mendidih. Korang boleh terus masukkan dia punya sos. Okay, untuk irisan daun bawang tadi korang boleh letak terus. One thing about masak tteokbokki ni, korang tak payah nak tunggu dia bergelegak baru nak start masak pun tak. Then kita boleh terus masukkan tteokbokki one by one. Okay, lepas tu sementara kita tengah tunggu dia punya kuah ni mendidih dan telur tu masak. Alright, so kita
buat bahan gorengan, sayur gorengan kita, which is terong tadi. So make sure korang cuci dulu tau. Okay. Simple saja. Ini senang saja. Tidak perlu susah-susah. Tidak perlu susah-susah. Kamu jangan risau. Nanti saya ajar. Letak ni kita letak garam. Okay. Garam secukupnya tau. Jangan banyak-banyak. Nanti diabetes. Okay. Kita gaul dia dulu supaya garam tu sebati. Gaul. Okay, lepas kita gaul, kita letak tepung goreng. Macam biasa tepung goreng Bestari. Sini. Nampak tak? Dan kita gaul lagi. Ready. Gaul. Okay. Telur dah siap rebus dan saya akan kongsikan satu tip yang paling mudah dan cepat untuk kupas telur burung puyuh. So, kalau letak telur dalam kontainer macam ni, tutupkan dia. Goncang. Lari. Masih ada dia punya kulit tu dah pecah-pecah. So, kita tinggal nak tarik dia je. Nice. Okay. Telur dah habis kupas dan kita akan masukkan dalam kuah ni tadi. Bila kita tahu tteokbokki kita ni nak siap, korang kena make sure dia punya kuah ni jadi kuah, bukan sup. Yang ini saya actually letak banyak sangat tadi. So make sure korang punya kuah tu jadi kuah, bukan sup So korang kena biar dia atas api ni lama sikit. Dan jangan lupa letak garam dan secukup rasa. Okay, kita tutup biar dia simmer. Okay, kita moving on dan kita punya sayur goreng. Tada! So, saya akan stop dulu record. Dan kalau sudah siap, saya akan start record balik. Okay, bye! 안녕하세요 친구 여러분. 저는 미아입니다. 저는 떡볶이 마카르 먹방을 이거는 떡볶이 saya masak. 이거 짜잔. 이거는 떡볶이 말레이시아는 저는 먹방 스타트. 오케이? Oh God, it's so good. So good. So good and tasty. 떡볶이를 very lembut, very lembut, very sedap. 맛있어요, 진짜 맛있어요. 진짜 괜찮아? 저는 괜찮아. 진짜 괜찮아? 진짜 괜찮아. 진짜? 진짜 괜찮아요. 진짜? 괜찮아. 진짜 괜찮아? 진짜 괜찮아. Okay, baik korang. So, inilah hasil saya masak tadi. So, my review adalah, okay, this is my first time makan tteokbokki. Saya tak pernah ada experience makan tteokbokki. But what can I say about my tteokbokki is that dia punya rice cake yang saya buat semalam tu memang lembut gila. Memang gila-gila lembut. And dia punya sos tu, saya tak tahu memang rasa dia macam ni ke apa. Tapi for me sedap. Okay, for me dia sedap. Okay, tu je. Tu je lah. Tunggu apa lagi? Tutup lah. Dah habis lah. Fish cake ni dia blend well dengan sos yang saya masak tau.
Ni first time saya makan. Saya tak tahu nak describe rasa dia macam mana, tapi memang first time saya makan makanan yang rasa dia macam ni. Saya tak pernah makan ni gochujang. Macam tu lah. Pertama yang tak makan pedas. Walaupun saya dah kurangkan serbuk cili tadi. Pedas dia ada. Dia still ada rasa pedas, tapi taklah pedas yang menyengat. Dia just macam pedas yang buat lidah kita rasa pedas sikit-sikit. Macam kita makan Maggi curry. Pedas Maggi curry. Dia bukannya betul-betul pedas. Kita try makan. Ni saya punya terong tadi. Selalunya tteokbokki kan kalau kita tengok orang Korea makan, kuah dia melimpah-limpah. Tapi saya tak suka kuah banyak. So saya kurangkan kuah dia. Tu dia nampak macam tu. Gitu. Sedap. Dia macam, sebab terong tu kan crispy. So, bila dia crispy, campur dengan kuah ni tadi, dia rasa macam gitu. Dia macam nanti rasa enoki saya pula. Yorobun, coba. Kalau Yorobun tengok video ini, coba subscribe, like, komen, coba. Pali subscribe. So sedap. Serius, sumpah sedap. This is my favorite food now. Anyway, that's all for my video. Thank you for watching my videos. And please comment, like and subscribe dekat bawah. Dan macam biasalah, dekat description box tu ada Google Form. Korang boleh share cerita korang untuk sesi podcast Stories with Belle. So kalau korang ada cerita menarik, share je. Jangan risau. Identiti korang akan dirahsiakan. And again, thank you for watching.